Assalamualaikum, nama saya Nazmi dan ini kawan saya Ramadan. Hari ini kami akan membincangkan tentang pembiakan menggunakan berbawang. Alatan yang diperlukan skedie, pisau, sudi tangan, tong penyiram. Bahan ini terdiri dari 2 nisbah 1 yang terdiri daripada tanah loam, bahan organik dan pasir. Bahan siram, pada lili, rasa bulat dan medium. Langkah pertama, masukkan medium ke dalam beg politena. Langkah yang kedua, memotong di bahagian atas organ berbawang seperti ini. Seterusnya, buang akar yang panjang macam ni ya. Lepas itu, kerat organ berbawang menjadi 2. Langkah ketiga, mencelupkan organ berbawang yang telah dikerat ke dalam racun gulai. Langkah keempat, membuat lubang di media semayang. Selepas itu, masukkan organ berbawang ke dalam media semayang. Pastikan organ berbawang tidak masuk tidak ditanam kesemuanya. Akhir sekali, menyiram. Okey, tamat.